Saya kata, yang kita duk belah babi bersepak. Jadilah sebuah negeri yang bersih. Ustaz, kita ni orang Islam. Soalan, kita kena hormat orang bukan Islam yang makan babi. Memang, kita tak pernah larang mereka makan babi, makanlah. Mereka nak makan, silakan. Boleh makan, tapi jangan bela. Kenapa aku tak makan babi? Aku kena mengadap sungai yang tercemar dengan ladang babi. Kenapa aku yang tak makan babi, kena bau babi? Engkau boleh makan babi, tapi tak boleh bela babi. Ini peraturan. Atau kalau tak bela babi, macam mana nak makan babi? Babi import. Singapura tak bela babi, tapi makan babi. Macam mana cara dia? Import daripada negara lain. Negara lain penuh dengan tai babi, mereka tak ada babi. Simple. Bila ada penyakit, stop dekat pelabuhan. Tak boleh masuk penyakit tempat korang. Selamat dia. Kalau ikan sardin, diimport guna nama sardin tin. Kalau babi diimport, nama apa? Babi tin. Oh, salah. Simple. Lantiklah saya jadi menteri. Simple. Dia nak mengaduh dengan orang kampung. Sungai kotor, kampung kotor besar. Kesan itu. Dah. Ustaz, soalan Ustaz. Tak. Allah ciptakan babi. Okey. Tapi kenapa Allah tak bagi makan babi? Bang, Allah juga ciptakan batu. Kenapa tak makan batu? Makan lah. Makan apa, Dad? Sup batu. Bukan semua benda boleh dimakan. Bukan. Ada benda yang haram. Ada benda yang harus dimakan. Punya banyak yang harus. Mesti ada sebab kenapa tak boleh. Kadang-kadang dia mendatangi pemikiran. Kadang-kadang dia mendatangi otak. Kadang-kadang dia memperangi habit. Dia mendatangi perangai seseorang yang membawa kepada akhlak seseorang. Sebab tu tuan-tuan, Islam ni dia suruh kita makan dua benda. Halalan tayyibah. Makanlah kamu benda yang halal. Makanlah kamu benda yang tayyib. Halal saja tak cukup. Ada satu lagi yang baik untuk kita. Ustaz, ini durian. Ya, tahu durian. Apa nama ni? Musang King, Ustaz. Ui. Maka Ustaz, halal. Memang halal. Tapi tak baik untuk saya. Ustaz, kenapa? Saya kencing manis. Kalau saya makan, Kang, makanlah Ustaz. Selagi mana Ustaz kata haram, saya tak haramkan. Tapi saya pantang. Boleh makan. Wala tusrifu. Jangan melampau. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan seulah sudah. Tapi setengah orang dia tak nak ikut ayat Quran. Apa pula halal? Sudah. 6 biji dia makan. Dia kencing manis, jantung, darah tinggi, semua ada. 6 biji, sekarang ada kat hospital Ampang. Mata hitam dia, sebelah kanan, sebelah kiri, tak nampak macam ni. Kena ketuk balik, baru center balik. Sudah, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, yang saya hormati, apa yang kita makan, apa yang kita cakap, apa yang kita minum, apa yang kita dibuat, dia mendatangkan satu perangai, dipanggil sebagai akhlak. Kalau kita budaya kotor, saya masuk tandas tuan-tuan tadi. Alhamdulillah. Setengah tandas, dia start seorang aja. Dia start seorang aja menulis kat dinding. Kazim bodoh. Agak-agak tuan-tuan, besok jadi apa? Kamu lah bodoh. Datang mana pula? Dua-dua bodoh macam tai. 3 dah entah ni. Tok Imam yang masuk nak kencing dalam tandas tu, tak jadi kencing. Dia baca, nama aku ada. Ada juga nama aku pun tak nak. Kenapa? Kerana seorang start, lama-lama yang lain pun akan mula. Sebab tu budak-budak di sekolah saya, kalau tuan-tuan rajin lah menziarah di sekolah saya. Menziarah sekolah saya. Di sekolah saya, budak-budak sekolah saya, dia tak boleh duduk macam ni. 2 kaki ni tak boleh. Sambil siapa yang saya tengok, dia ada 4 kaki kerusi,
Dia duduk dengan dua, dia buat anjur kaki dua tu. Saya panggil tukang kebun, potong kaki dia. Bukan kaki dia, kaki kerusi. Dan dia akan duduk di atas kerusi macam tu sampai habis tahun. Akhirnya tak ada kaki yang patah kerusi di sekolah saya. Saya buat tak? Selalu saya tengok ada pelajar yang lepak kaki dua macam tu. Okey, stop. Berhenti situ. Zubir, gergaji. Duduk. Peraturan. Dan kalau dia masuk tandas, Ustaz, nak ke tandas,